Pisau yang dah sumbing, kita buang sumbing kat sini memang kuat dia makan. Yang ini ialah mesin mengasah pisau menggunakan sistem belt. Yang ni ada belt kasar, lepas tu belt yang lebih halus, lepas tu finishing dekat sini. Jadi dia mesin ni dia guna sistem freehand. Angle mata pisau tu kita letak, kita kena agak atau kita boleh check juga berapa angle dia dan kita asah. Macam juga konsep batu asah, cuma dia ni pakai mesin. Lepas tu dia ada air kat sini. Ni air ni dia guna dia untuk maintain suhu mata pisau tu supaya tak terlalu panas. Sebab kalau panas, dia boleh rosakkan mata pisau, boleh rosakkan heat treatment pada pisau. Jom kita tengok macam mana abang kita nanti mengasah guna mesin ni. Okey, dia asah macam tu, freehand saja, angle kena maintain betul, pressure tangan pun kena betul pada bilah pisau. Lepas tu ada air, nampak ada air mengalir tu. Air keluar tu supaya dia nak maintain suhu mata pisau tak jadi panas. Mesin ni dia power juga tau. Ini kalau macam pisau yang dah sumbing, kita buang sumbing kat sini memang kuat dia makan. Tapi mesin ni bising sikit lah. Bising. Memang bising.